Tengoklah korang. Ni pekerja lama kita. Kak Denang namanya. Dia sekarang dia kerja buat hamper. Tengoklah ni acik-acik. Ni dia punya hasil dia. Banyakkan hamper kan acik kan. Sebab hamper-hamper ni sebenarnya untuk customer-customer yang datang. Nanti dia akan datang, dia akan tengok-tengok. Sebelum balik kita orang akan kasih lah hamper-hamper ni. Banyak. Sebab ini sebagai tanda terima kasih daripada Bos Ijan. Yelah kan, sebab daripada dulu lagi ramai acik-acik customer-customer kan yang support Bos Ijan. So sekarang ni alhamdulillah kedai dia pun dah besar. Inilah ni hamper ni sebagai tanda terima kasih untuk acik-acik. Tengok ni. So Imam pun nak berterima kasih juga kepada customer-customer lama yang datang ke gudang Bos Ijan, support Bos Ijan dan doakanlah macam-macam. Ni. Semoga dipermudahkan semua rezeki lah yang kita buat dekat dunia ni. Semoga berjaya lah, Iman doakan.